Okay guys, hari ni aku dah jumpa satu orang pakcik tu. Dia pakai baju yang aku cari bertahun-tahun guys. Nak tahu baju apa? Berapa pun dia nak jual, aku nak beli malam ni. Jom. Okay guys, bung korang tengok kat sana. Itulah dia baju yang aku tengah cari sekarang ni. Aku nak jumpa dengan pakcik tu. Aku akan beli baju dia. Berapa pun harga, aku akan beli. Janji baju tu aku nak. Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Bang, boleh saya duduk? Saya ni penasihat 25 nama saya. Penasihat 25. Itu nama TikTok lah. Itu nama LQ. Alq. Okey bang, macam ni bang. Saya ni sebenarnya pengumpul barang-barang rare, barang-barang yang jarang-jarang orang dapat. Jadi saya tengok abang pakai baju yang, baju ni sebenarnya dah lama saya cari bang. Kat mana abang beli baju ni? Beli dekat kampung lah. Dekat kampung sini lah. Bertahun-tahun saya cari baju ni bang. Abang boleh dapat baju ni? Kenapa dengan baju ni? Abang ingat tak berapa harga abang beli? Baju ni rasa-rasa dalam 50 lebih lah. Itu dia harga dia guys. Macam ni bang. Kalau saya nak beli baju abang ni, abang nak jual tak? Tak kot, sebab sayang baju ni. Kau senang dapat. Masa tadi kata rare. Yalah, saya ni kolektor. Jadi kolektor ni dia cari ni bang. Tak macam ni bang. Kalau saya beli harga 2 kali ganda daripada harga abang beli hari tu. Kalau abang beli hari tu 60, saya beli 120. Boleh? Serius? Tak jual. Okey lah. 100 150. Tolonglah bang. Tak, saya cari lama ni bang. Sayang. 200 saya bayar cash terus malam ni juga. Macam berat. 250 last. 250 abang beli 60. Biar betul. Apa betul lah? Saya bayar cash 250. Baju macam ni lah. Berapa 250? Tengok kan siapa dia tulis. Antara meja dan kerusi, politikus memilih kerusi dan berkelahi sepanjang tahun. Biar ambil. Okey bang, kalau berat saya up sikit lagi. 300 bang. Tak ada kot. Tak boleh. Sayang lah. Orang sayang baju ni. Aduh, sayang. adakah harapan aku akan kecewa malam ni? Aduh, sayang. Baju ni sayang. Okey, abang sebut berapa? Kalau abang nak jual berapa? Sayang. Lama, tolonglah bang. Saya dah satu Malaysia saya pusing. Baju ni memang dah tak ada stok. Okey dah bang.